Duit korang dalam bank sekarang, dia buat apa? Nothing. Dia tidur je dan korang biarkan. Serius, kebanyakan orang akan simpanlah duit mereka dalam saving account. Yalah, dia selamat sebab dia di cover oleh PIDM dan sebagainya. Cuma, apa yang korang dapat? 0.1%. Itu bukan simpan, itu basically korang dermalah dekat bank. Sebab kita tahu, duit yang kita deposit dalam bank, bank akan pinjamkan, dia akan membuat profit ataupun interest lah daripada duit korang tu. So, apa yang dah buat satu benda, dah ambil duit yang dah tak guna, duit parking, duit emergency fund, duit yang memang duduk saja, dan dah letakkan kesemnya ke dalam Mumu Cash Plus. Fund dia adalah Eastspring Investment Islamic Income Fund Kelas R, di mana dia patuh syariah. Dan korang tengok 252k dalam fund. So total untung adalah RM10,300. Ini bukan setahun punya cerita lah. Ini adalah accumulated return daripada duit yang just literally just duduk saja. Tapi yang membuatkan Daus senyum setiap pagi, return harian RM44 sehari. Kecuali Sabtu Ahad dan juga kecuali hari holiday. Nampak ada holiday. Holiday tu tak masuk, tapi dia akan kumpulkan dan dia akan bawa kepada hari bekerja yang seterusnya. Tapi akan ada hari lah juga yang gap-gap tu. So kalau nak betul-betul dapat hari-hari, korang boleh pilih Maybank punya fund. Dan buat masa setakat ini, dia punya performance itu, yield dia itu konsisten lah di antara 3 ke 4%. Dan buat masa sekarang dia tulis di sini adalah sekitar 3.4% setahun. Tak ada drama, tak ada turun naik gila. Memang konsisten lah macam ni saja. Cuma dia return dia tu padu. Jadi Daud cakap ni bukan nak show off, cuma Daud nak share lah kepada korang apa possibility yang korang boleh buat. Sebab Daud tahu ramai korang ada duit dalam bank yang duduk saja tak buat apa-apa. At least bagilah duit korang tu bekerja. Jadi cara nak buat duit korang bekerja macam Daus senang saja. Yang pertama, korang boleh klik link Daus dekat bio, daftar Mumu. Dan yang kedua, selepas korang dah selesaikan registration KYC semua, korang tekan button search kat atas, korang type special deposit, and then korang masukkan Daus punya kod lah supaya korang mendapat extra reward. Dan yang keempat, korang deposit minimum RM1,000, and then korang claim lah reward korang di bahagian My Reward. And then korang pergi ke bahagian Cash Plus. Di situ korang boleh pilih fund apa yang korang nak, and once korang dah decide nak pilih fund yang mana, Maybank ataupun Eastspring Investment Islamic Income Fund Kelas R ni panjang nama dia, and then once dia dah masuk ke dalam fund ini, dia akan mulalah bekerja untuk korang semua. Jadi guys, saya nak ingatkan, Mumu Cash Plus ni adalah money market fund. So bermaksud dia adalah pelaburan yang low risk. So bila dia pelaburan, dia bukan lagi cash deposit. So itu bermaksud duit dalam ini tidak di cover oleh PIDM, tapi dia still dalam kategori low risk. So very unlikely lah untuk kita mengalami kerugian. So macam Daud sendiri pun tak pernah lagi lah mengalami kerugian melabur dalam mana-mana money market fund. Jadi guys, please like video ni, komen pendapat korang, follow Daud, dan share like video ini kepada seorang kawan korang yang korang tahu dia banyak sangat simpan duit dalam bank. Share video ni dekat dia biar dia tengok sendiri. Jadi guys, jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.